Buat siku dulu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, semua sihat ke? Sihat. Sihat? Sihat. Okey, sebelum Sihat, kita walafiat. mulakan kelas kita mulakan dengan bacaan doa dulu. Saya minta Amir Zahin untuk ketuai. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, baik. Semua boleh duduk? Amin. Okey, baik. Saya tengok kelas macam tak cukup orang. Berapa orang yang tak hadir hari ini? Saya pun tak tahu. Semua hadir. Saya nak awak kira siapa yang tak ada. Ahmad Doni buang sampah, cikgu. Okey, lagi? Muhammad Faris pergi tandas. Okey, Muhammad Faris. Baik. Okey, baik. Pertama sekali saya nak awak tengok dulu di sekeliling awak ada ke sampah. Minta tolong kemaskan meja sedikit. Kemaskan meja. Okey. Bagus. Sebab apa saya terapkan kenapa kita kena kemas meja? Sebab apa? Sebab bila kita belajar dalam keadaan yang kemas, malaikat pun akan duduk bersama kita. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab diri kita suci, barulah ilmu pun masuk sekali. Jadi jaga kebersihan masing-masing. Okey, baik. Saya akan teruskan ke sesi pengajaran kita pada hari ini. Apa yang anda lihat pada... Katus. Okey, betul. Johnson. Lagi? Jerry. Bapak. Dafi. Pastor. Tinggi and fan. Kantan Malaysia. Johnson. Johnson, cikgu. Okey, baik. Alright. Johnson no. Kantan Malaysia. Dah tengok gambar kartun kan? Dah. Okey, gelap kan? Okey. Fungsi ini apa? Boboiboy. Bapak lupa. Apa yang dia boleh buat? Dia boleh bertukar. Bertukar Kuasa tiga. Kuasa gemuk. Jadi, Boboiboy ini dia boleh bertukar lah kepada Bapak tu batu. beberapa Boboiboy lupa. dia punya kuasa. Jadi, saya akan tunjuk lagi satu gambar. Apa yang anda lihat di hadapan? Transformer. Johnson. Transformer. Optimus Prime. Apa yang dia boleh buat? Dia boleh bertukar jadi lori. Dia boleh ubah jadi lori kan? Yes. Jadi saya nak tanya, apa lagi yang Transformer boleh buat? Dia boleh berlawan. Lagi? Lagi? Cikgu dalam elektrik pun ada transformer kan? Betul, dalam elektrik pun ada Transformer. Jadi hari ini saya akan ajar anda tentang Transformer. Jadi Transformer boleh buat apa kan? Dia boleh tukarkan arus yang rendah kepada tinggi dan tinggi kepada rendah. Jadi kita akan masuk kepada bab kita pada hari ini, iaitu kenal pasti jenis pengubah sambungan mengikut piawaian IEC. Okey. Pertama sekali saya akan ceritakan jenis sambungan yang ada di dalam transformer ini. Okey, pertama sekali kita terdapatnya 4 lah dalam 3 fasa ni, iaitu bintang delta, delta bintang, delta delta dan Schottky ataupun sambungan TT. Jadi seterusnya, apa itu delta dan apa itu bintang? Boleh saya tanyakan kepada Donat, apa itu delta? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Amir Zahin. Yes. Sambungan delta. Ya. Sambungan delta berguna untuk meningkatkan kuasa dan juga kekurangannya ialah arus permulaan. Betul, tepat sekali. Okey, secara rumusannya. Terima kasih. Kalau terima kasih Donat, boleh duduk. Okey, secara rumusan dia, apa yang anda boleh faham tentang delta ini, iaitu dia meningkatkan kuasa. Iaitu di mana dia akan tingkatkan kuasa yang rendah kepada tinggi. Jadi kekurangan dia adalah arus permulaan dia sangat besar. Jadi bentuk delta ni adalah segitiga dan dia bentuk tertutup dan disambungkan secara siri dan dia tidak mempunyai neutral lah. Untuk yang kedua iaitu sambungan bintang. Saya panggil Suhairi untuk
beritahu apa yang anda faham tentang sambungan bintang. Dia ni berguna untuk mengurangkan kuasa. Betul, tepat sekali. Terima kasih Suhairi. Okey, fungsi bintang adalah mengurangkan kuasa, tetapi kelebihan dia iaitu arus permulaan dia sangat kecil dan dia mempunyai neutral yang boleh digunakan dalam satu fasa dan dua fasa. Jadi saya nak beri hadiah sedikit lah dekat Amir Zahir dengan Suhairi. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, tak apa, banyak hadiah. Alright. Ini merupakan lukisan di mana delta dan sambungan bintang punya apa ni lah, dia punya Satu bar. lukisan. Jadi seterusnya kita akan masuk ke bab sambungan. Saya minta Husni untuk bacakan. Ni tak salah Tak bos. Okey? Jemput. Primer disambung dalam bentuk Y. Ya, betul. Segala dalam bentuk delta segitiga. Ya. Betul, digunakan dalam transformer step up di stesen jana kuasa. Sesuai untuk sistem pengalihan tenaga elektrik, tidak perlukan neutral. Alright, betul, tepat sekali. Jadi apa yang kita boleh faham dalam bentuk bintang delta ni iaitu dia adalah untuk, terima kasih Husni. Okey, dia untuk meningkatkan kuasa di dalam satu litar lah ataupun dalam satu sistem elektrik. Kita nak senang faham iaitu bintang akan terus naik ke langit. Kalau kita dapat lihat bintang, dia akan terus naik. Jadi delta akan turun. Jadi bintang akan terus naik itu adalah step up lah, dia akan menaik. Jadi dalam sistem ini dia tidak mempunyai neutral. Alright, seterusnya kegunaan dia apa? Okey. Kegunaan dia adalah seperti mana di stesen jana kuasa, dia akan dihantar ke transformer untuk step up dan akan dihantar ke sistem penghantaran untuk dihantarkan ke kawasan-kawasan rumah. Jadi dia kena step up lah. Okey, seterusnya untuk sambungan delta bintang, saya nak minta Lokman untuk terangkan apa yang anda faham tentang sistem delta dan bintang. Sambungan delta bintang ni dia untuk turunkan voltan daripada sistem penghantaran step down dekat sistem pengalihan. Maksudnya daripada pengalihan tu kan dia dah step up. So Betul. bila dia nak sampai mengagihkan ke kawasan-kawasan lain, dia kena step down. So dia kena pakai delta bintang. Alright, betul Lokman. Okey, Ini terima hadiah kasih. untuk awak. Jadi betul, untuk sistem delta dan bintang dia adalah untuk step down. Kenapa dia step down? Sebab apa? Tadi kita dah bincang bintang akan terus naik. Jadi delta dia akan mengalah. Dia akan jatuh. Jadi delta akan menurun untuk naikkan bintang. Jadi delta bintang ini adalah step down. So untuk dia punya ini, dia mempunyai neutral lah. Macam mana kita nak tahu dia neutral? Daripada apa? Sekejap Pada delta bintang ini merupakan delta dan ini adalah bintang. Jadi dekat titik bintang ini akan keluarnya neutral di sini. Jadi sistem ni banyak digunakan untuk kawasan perumahan ataupun kawasan kilang yang menggunakan sistem neutral. Jadi di mana digunakan? Okey, daripada sistem penghantaran dia akan dihantarkan ke transformer untuk di step downkan kepada 415 volt ataupun 240 volt. Dan seterusnya akan dihantar ke kawasan-kawasan rumah. Okey, seterusnya saya nak minta Nadiha untuk simpulkan apa yang awak faham tentang delta dengan delta. Bisa. Untuk delta dan delta, kedua belah primer dan sekunder dia sambung secara bentuk tiga segi. Ya, betul. Okey, betul untuk Nadiha. Okey, kebiasaannya sambungan delta dengan delta ni saya pada mulanya saya nak ceritakan iaitu transformer akan terbahagi kepada dua lah, iaitu pertama sekali primary side dengan secondary side. Jadi dia akan disambung secara delta dengan delta. Kegunaan delta dengan delta ni selalunya digunakan di kawasan kilang untuk peralatan yang memerlukan kuasa 3 fasa. Jadi dia memang tak ada neutral. Jadi peralatan tu memang tidak memerlukan neutral. Apa yang kelebihan dia iaitu satunya, jika salah satu fasa dalam transformer rosak, dua lagi boleh digunakan. Dia menggunakan konsep open delta. Okey, seterusnya untuk kegunaan dia di mana? Daripada sistem penghantaran dia dihantarkan ke transformer. Selepas ke transformer dia akan dihantarkan ke meter dekat papan elektrik kita dan terus masuk ke mesin conveyor, motor ataupun air compressor. Seterusnya kita akan sambung ke sambungan yang terakhir iaitu sambungan Scott. Jadi kesimpulannya, ya, daripada sambungan Scott ini dia merupakan sambungan 3 fasa
yang dimasukkan ke dalam transformer dan akan diubah menjadi 2 fasa sahaja. Jadi di sini akan menggunakan 2 pengubah iaitu transformer yang akan mengubahkan pertama sekali pengubah utama dan lagi satu iaitu pengubah tambahan. Dia akan ubahkan 3 fasa menjadi 2 fasa untuk digunakan oleh peralatan-peralatan yang menggunakan 2 fasa. Jadi apakah peralatan yang digunakan untuk transformer Scott? Jadi ini contoh gambar rajah transformer Scott. Untuk dia punya contoh dia. Dia akan dimasukkan ke sistem penghantaran, dimasukkan ke transformer dan seterusnya akan diubah menjadi 2 fasa dan akan masuk terus ke pemanas air. Jadi saya nak tanya Firdaus lah. Di manakah digunakan sistem ini? Saya. Jauh. Loji pemanasan air. Ya betul. Loji pemanasan air. Lagi satu saya nak Saya. tanya. Okey, Amir Zahin. Dekat Jepun dan atau Amerika Syarikat. Betul tu. Dia digunakan di Jepun dan di Amerika Syarikat. Betul ke Pak tu? Alright. Terima kasih doktor. Kita akan teruskan kepada aktiviti kumpulan yang pertama. Jadi adakah anda bersemangat? Semangat. Okey. Ada quiz dia ke? Tidak. Saya menggunakan secara manual sebab ada yang tak ada wifi. Jadi saya memerlukan 4 orang wakil untuk hadir ke hadapan. Minta wakil 4 orang. Saya baiklah. Waiting go. Okey, boleh ambil 4 nama. Waiting go. Nanti nama kau. Zepi go. Oh, Tepi. nanti dia menghantui kau malam-malam. Alah, betul tu. Syamimi, Seko, Syura, Ya. Ikroni. Tak dengar. Ya Allah, ini maksudnya kita bond with each other. Okey, untuk kumpulan pertama, boleh sebutkan nama? Amir apa? Okey. Mesti boleh masukkan di sini. Untuk awak. Aku buat kurang untuk. Boleh sebutkan kumpulan yang kedua? Firdaus, Witi, Amir Zahin, Lokman. Okey, untuk Usni pula. Lama lagi. Berikan nama. Alright. Dan untuk yang terakhir? Sakina, Hakim, Faris. Alright, boleh masuk. Okey, boleh duduk di kumpulan yang pertama di situ, kedua di sini, ketiga di sini dan keempat di sini. Okey, boleh ubah tempat masing-masing. Kau. Faris. Di depan dia jangan. Nama kau boleh sangkut sini. Kami akan Ya saya? memang kami bertiga Ya betul. Cikgu, kenapa Aida punya nama tertinggal di Tupperware? Tahu tak? Saya gelap. Sekejap ya. Awak jangan main-main dengan saya. Tak boleh di sini juga. Babu yang satu. Tiga. Bukan. Belum. Lindos dalam kita. Okey baik. Boleh duduk di dalam kumpulan masing-masing. Okey. Sorry. Sudahkah anda bersedia? Sudah. Kalau bersedia jawab satu. Okey baik. Alright. Apa tugas yang awak akan berikan? Saya akan berikan anda 2 minit sahaja untuk anda fikirkan apakah jawapan untuk setiap sambungan ini. Dan selepas itu setiap kumpulan perlu menghantar satu wakil untuk tulis di bawah inilah. Baik, boleh tak cikgu? Okey baik, pada semula saya nak korang berbincang di dalam kumpulan selama 2 minit. Apakah sambungan-sambungan di dalam ini? Dan seterusnya anda perlu menghantar satu wakil dari setiap kumpulan untuk menulis setiap nama yang anda telah bincangkan bersama kumpulan. Oh, nama. Sekejap ya. 2 minit ya. Cikgu, macam mana cikgu nak tunjuk siapa jawab dulu?
Saya akan randomly pick di dalam wheel. Cikgu, saya kurang berapa ya? Tak tahu. 4. Awak nombor 4. Oh, Bayang. Kita berapa? Kita 3. Kita kebelah 3. Ha. Tempat tiga orang jawab Tulis lah. je kan? Satu Semua jawab benda sama. Dia jawab benda ni. Okey. Boleh hantar seorang wakil. Siapa cepat dia dapat? Siapa cepat dia dapat? Kiri kau lah. Kita tak apa. Jawab semua ni. Duduk. Aku dah. Pusing ke kanan tau. Dia pitu. Ni dia kalau dia aktif kan sama kita aktif. Cepat. Nama. Okey, nampak gayanya kumpulan kedua dah jumpa dah. Aida boleh tak ada? Tak tekan aku. Tak macam mana? Apa titi ni? Titi apa Boleh, titi? Titi apa titi? Titi apa titi ni? Ayo. Ya, saya. Ya. Tulis je sambungan TT. Ni. Ha. Di bawah lah. Kenapa tak di bawah gambar? Naik ke? Okey. Ya betul. Ini macam kita duduk ni. Ini macam Bosor tu seorang nak. Tengok kita special biru. Okey. Saya dah jumpa dah. Pemenang saya. Pemenangnya 1, 2 dan 3. Yes. Dia bersama sekali. Dua. Untuk pemenang dia yang pertama iaitu kumpulan kedua. Dan untuk kumpulan pemenang kedua iaitu kumpulan pertama. Berapa boleh balik? Ketiga iaitu kumpulan ketiga dan akhir sekali kumpulan keempat. Saya tak puas hati. Boleh hadir ke hadapan? Saya nak kumpulan Aida jelaskan apa itu Pemenang titi. kedua. Apa itu titi? Sambungan ini. Okey. Jelaskan ya. Satu. Ya betul, satu je dulu. Ini Boleh. Untuk yang terakhir? Kami lah. Alright. Aida. sekali. Okey, menyerah, tak seterusnya menyerah. kita akan teruskan kepada kumpulan kedua, aktiviti kumpulan kedua. Iaitu apa yang anda perlu buat di sini, iaitu anda hanya perlu stay di dalam grup anda. Dan saya akan berikan satu kertas majung dan pen marker untuk anda tuliskan kelebihan dan kekurangan berdasarkan gambar yang akan saya berikan nanti. Firdaus boleh tolong saya bagi? Saya lah. Aku yang grade kau makin tahu. Give credit. Kita gula-gula je lah. Letak saya dalam beg saya yang banyak jajan tu. Okey, baik. Untuk kumpulan yang pertama, saya akan berikan untuk sambungan delta dengan bintang. Terima kasih cikgu. Untuk yang kedua iaitu untuk sambungan delta dengan delta. Untuk yang ketiga iaitu sambungan TT. Okey. Dan akhir sekali bintang dengan delta. Okey. Membantu cikgu. Kelebihan kekurangan Okey, saya akan berikan marker pen untuk anda tuliskan kelebihan dan kekurangan bagi setiap sambungan ini. Kelebihan. Saya berikan anda masa 10 minit sahaja. Ni kelebihan. Kelebihan kekurangan. Dua-dua. Kelebihan kekurangan. Satu kelebihan. Sekejap apa? Kelebihan dia tak terang. Tulis mana? Buat tapi gambar. Siapa dah marker ni? Cikgu. Saya dah berikan tadi. Mana dah? Oh, yang ini. Oh, ni ambil. Cikgu ambil balik dia. Cikgu nak kelebihan dan kekurangan kan? Ya betul. Kelebihan apa ni? Untuk dua-dua litar. Kita anda buat kerja secara senyap di dalam kumpulan sebab kita perlukan suasana yang harmoni untuk anda berfikir. Yang tak bintang. Nah, ni please. Ada marker lain tak? Tadi dia cikgu marker cikgu. Korang buat Ya, betul. kelebihan. Tak boleh.
Korang ada makulit tak korang? Ini ke? Kumpulan mana yang senyap saya akan berikan hadiah. Wait lah, aku kelebihan. Nah, buat dia kot. Okey, saya nampak macam kumpulan 4 senyap. Mestilah Saya akan berikan hadiah sedikit. Nak warna biru apa ya tu? Biru dan hijau. Cuba. Biru hijau. Betul. Okay. Aku buat kelebihan. Aku pergi sana, aku tulis kekurangan. Nampaknya macam kumpulan pertama dan ketiga agak bising di situ. Jadi saya akan berikan hadiah kepada kumpulan yang kedua. Kamu ada sana kan? Cepat murid-murid, tinggal 5 minit sahaja lagi. Sekejap, bagi aku dulu sikit. Aku kena pening dah. Dah sudah masuk. Tak ada lain tu. Hitam. Sini bawah. Boleh tak pindah depan? Macam biasa, untuk kumpulan yang paling terbaik dan pelajar yang paling terbaik, cikgu akan berikan anugerah pelajar terbaik mingguan seperti biasa. Jadi untuk minggu ini kita tengoklah siapa juara untuk anugerah pelajar yang terbaik. Dah siap? Wow. Dah. Nak yes. 3 minit lagi. Susah ke murid-murid? Niru. Tinggal lagi 2 minit lagi. Minta anak-anak buat dengan secepat yang mungkin. Cikgu ada berikan double sided tape untuk anda lekatkan pada dinding sebentar nanti. Dinding. Ya betul. Wiper boleh? Terus letak. Cikgu saya dah siap. Boleh lekatkan pada dinding. Ini mana nak lekatnya? Boleh lekatkan di tepi ni. Boleh. Alright, boleh lekatkan di situ. Yang ni tak Grup delta dengan delta dah ke? Dah. Grup TT
Kejar cikgu. Cepat guys. Letakkan nama grup. Letakkan nama grup. Dah. Cepat. Kekurangan. Itu sebabnya kekumasan. Okey, lekatkan di sini. Korang boleh lekat. Ini. Ya betul. Apa yang buruk sangat korang punya tu? Jangan bergaduh. Apa yang Azaf tu minta? Hello. Tiba-tiba ni. Tiba-tiba Ha. Nah, dia dah betul. Kreatif dan inovatif. Tanpa apa saya ingat kreatif apa? Kau sebab dulu sini je. Apa yang ada kita tidak konten. Kim kan? Okey, cepat. Apa typo tu? Kumpulan titik. Siapa typo? Tu ha. Mana typo? Apa yang ada design? Kuku lisan. Ha, faham apa sini apa? Kuku les ha. Jangan bergaduh. lesan. Jangan bergaduh. Kita kena amalkan Kuku sifat lesan. harmoni bersama kawan-kawan, okey? Saya dah belajar 23 tahun. Tak berani Cepat lekatkan guys. Kita orang nak janji. Okey, cikgu akan pilih menggunakan spin wheel. Alamak. Jadi cikgu nak drum roll sikit. Kuat lagi. Nampak lah, you nak nampak tu. Okey, boom. Hei, kau jangan baca. Hei, kau baca apa? Kepala mengeng. Demi Cikgu sudah dapat ni. Apa? Lagi. Tarak cepat melapor. Okey, diminta anda semua untuk lihat pada poster kumpulan 2 ini. Okey, korang boleh present. Okey, kami daripada kumpulan apa? anak pilihan Husni. Terdiri daripada Rico, saya, Maisara dan Owi. Kita orang dapat tajuk sambungan delta bintang. Okey, untuk kelebihan sambungan delta bintang ni ialah boleh menggunakan neutral pada sekunda untuk bekalan 1 fasa dan 2 fasa. Selain itu, baik untuk beban dan tidak seimbang. Jadi saya teruskan pada Omi. Okey, untuk kekurangan dia ada satu je, dia perlu sistem pembumian yang baik pada sisi sekunda. Itu saja, terima kasih. Satu je. Dalam slide satu je. Okey, selepas cikgu lihat untuk sambungan delta dengan bintang ni, untuk kelebihan dia memang betul. Dia adalah untuk sesuai untuk 1 fasa dan 2 fasa. Sebab dia menghasilkan neutral lah supaya kita boleh gunakan. Dan neutral itu akan terhasil di tengah-tengah titik ini lah. Dan dia baik untuk beban yang tidak seimbang sebab neutral boleh membumikan. Jadi seterusnya untuk kekurangan dia pula, dia memerlukan sistem pembumian. Jadi betul lah, bila mana adanya neutral, kita perlu membumikan sistem itu sebab kita takut adanya arus berlebihan. Okey, tahniah, berikan tumpukan untuk betul-betul. Okey, cikgu ada belikan sedikit jajan. Okey, untuk kumpulan yang kedua present, berikan drum roll dulu. Okey. Kumpulan yang keempat. Okey, terima kasih. Okey, jangan. Bukan. Ingat ya, apabila anda baik, anda boleh mendapat anugerah pelajar terbaik untuk mingguan ini. Okey, kumpulan keempat, kita boleh fokus ke sana. Minta anda fokus ke sini. Jom, murid-murid. Siapa yang tampalnya ni? Ini mana seni? Janji kekurangan. Okey, mari kita dengarkan daripada kumpulan keempat bentangan. Okey, mulakan. Okey, jadi kami daripada kumpulan 4. Jadi kami punya sambungan ialah sambungan bintang delta. Jadi kelebihan dia yang pertama, dia dapat mengurangkan arus permulaan. Yang kedua, dapat mengurangkan tegangan pada lilitan motor. Yang ketiga, kos yang lebih rendah. Dan yang terakhir sekali, sesuai untuk beban yang lebih ringan. Terusnya untuk bahagian kekurangan. Macam mana baca tulisan tu? Doktor kan? Terusnya untuk kekurangan. Ha? Kekurangan diminta Ahmad Zahid. Untuk awal yang rendah boleh menimbulkan lonjakan arus dan juga tegangan. Memerlukan 6 terminal pada motor. Dan juga tidak sesuai untuk motor yang perlu tork yang tinggi. Okey, jadi cikgu nak simpul
sambungan bintang dan delta, kelebihan dia iaitu mengurangkan arus permulaan. Maknanya apabila kita nak startkan sesuatu motor atau apa-apa peralatan, dia tidak memulakan arus yang tinggi lah. Maknanya dia baiklah untuk kita jimatkan tenaga. Yang kedua pula, dia mengurangkan tegangan pada lilitan motor. Maknanya dia takkan ada tegangan lah. Maknanya dia memang sesuai dan baguslah untuk motor tu supaya dia tidak mengelakkan daripada current. Dan kos yang lebih rendah memang murah sebab dia tidak memulakan neutral. Yang kedua, yang terakhir sekali apa ini? Sesuai untuk beban yang ringan. Okey, sesuai untuk beban yang ringan. Memang betul. Sebab apa? Sebab dia tidak mempunyai neutral. Tapi untuk kekurangan dia pula, torque yang lebih rendah. Maknanya dia tak sesuai lah untuk motor yang memerlukan kuasa yang tinggi. Maknanya kilang-kilang besar memang tak boleh lah pakai sistem sambungan ini. Jadi untuk yang kedua pula, dia boleh menimbulkan lanjakan arus tegangan. Maknanya sebabkan dia bergerak slow, jadi arus tu boleh menyebabkan arus tegangan. Untuk yang kedua, yang ketiga memerlukan 6 terminal. Jadi sebabkan dia tak ada neutral, so dia memang 3 masuk 3. So red yellow blue, so 6 terminal. Dan akhir sekali tidak sesuai untuk motor yang perlukan torque yang tinggi. Macam cikgu cakap tadi, dia tak sesuai untuk motor-motor yang berada di kilang-kilang besar untuk motor-motor elektrik yang besar. Terima kasih. Okey, berikan tepukan. Okey, baik. Cikgu ada hadiah untuk kumpulan keempat. Saya bersyukur kerana Allah. Terima kasih Abid Zahid. Okey, untuk kumpulan yang ketiga kita present. Okey, grup pertama. Usni bisa Usni. Terangkan Usni untuk bisa. Sekali, cepat kan? Usni. minta kawan-kawan rapat sikit. Apa kekulisan ni? Itulah aku dah cakap. Kekulas. 23 tahun Okey. belajar. Ini sambungan delta dengan delta. Ambil kelebihan. Okey, untuk sambungan delta ke Minta delta, fokus ya. kelebihannya boleh beroperasi walaupun satu transformer yang rosak, sesuai untuk beban tinggi dan arus besar, sesuai untuk beban 3 fasa yang seimbang. Kekulisan apa ni? Ini kekulasan. So kekurangan dia kan. Jangan saya pertama ni dia tak sesuai untuk bekalan satu fasa sebab dia tak ada neutral. Kedua dia tak sesuai untuk beban yang tak seimbang. Nanti je lah. Okey, simpan dulu. Bagi cikgu lihat dulu. Okey, ada keterangan. Okey. Untuk kelebihan dia. Okey, betul. Untuk kelebihan bagi delta dengan delta ini, dia boleh beroperasi walaupun satu transformer rosak. Maknanya ini bukan satu transformer, maknanya satu fasa daripada transformer itu rosak, dia boleh digunakan dan dianggap sebagai open delta lah. Untuk yang kedua, sesuai untuk beban yang tinggi dan arus yang besar. Kenapa? Dia akan double kan kita punya kuasa dalam wiring ini. Jadi yang terakhir sekali iaitu sesuai untuk beban 3 fasa yang seimbang. Jadi untuk wiring ini dia hanya untuk 3 fasa sajalah sebab dia tak sesuai, tak ada neutral. Sebab untuk sambungan ni dia memang tak ada neutral lah sebab dia tak ada titik tengah pada bintang. Jadi untuk kekurangan dia tidak sesuai untuk bekalan satu fasa. Macam cikgu cakap tadi, dia tak ada neutral. Dan yang kedua iaitu tidak sesuai untuk beban yang tak seimbang. Jadi betul lah. Terima kasih grup yang pertama. Okey dah, jom. Cikgu ada nak bagi hadiah kepada kumpulan pertama ini. Mesti advance dia. Perisa vanila. Terima kasih cikgu. Ingat Husni untuk sentiasa bersyukur. Banyak habis lagi. Okey. Oriental kopi. Yang terakhir sekali. Cikgu rasa cikgu tak perlu spin kot. Tapi kita dengar kan untuk kumpulan yang ketiga punya pembentangan untuk sambungan TT. Okey, Assalamualaikum. Kumpulan kami ini menerangkan berkenaan sambungan skop ataupun sambungan titik. Okey, ini sekali. Fokus. Okey, untuk kelebihannya, Fokus ya. fokus Minta Husni Okey. fokus. Untuk menyediakan pembahagian beban 3 fasa secara seimbang kepada 2 fasa. Okey, yang kedua sangat sesuai untuk sistem 2 fasa lama. Betul. Okey. Okey, untuk kekurangan pula? Okey, untuk kekurangan dia, reka bentuk dia kompleks dan tidak biasa digunakan masa kini. So dia kompleks dan mahal dari segi kos dan penyelenggaraan. Dan akhir sekali, tak sesuai untuk sistem yang perlu titik neutral seperti tadi.
Betul? Okey. Maknanya kalau secara kesimpulannya sambungan Scott ni adalah untuk kita tukarkan 3 fasa kepada 2 fasa. Itu adalah kelebihan dia lah. Lagi satu, dia sesuai untuk sistem 2 fasa bagi peralatan-peralatan 2 fasa seperti pemanas air ataupun water heater. Bagi kekurangan dia pula adalah reka bentuk dia memang sangat besar sebab dia memerlukan 2 transformer dalam satu masa. Yang kedua iaitu penggunaan yang terhad. Sebab apa? Sebab yang kita belajar kelas sebelum ini, dalam sistem elektrik ini ada 1 fasa dan 3 fasa. Tapi ini first time kita dengar untuk 2 fasa kan? Sebab apa? Sebab peralatan yang kita nak gunakan hanya memerlukan 2 fasa. Jadi yang ketiga ini iaitu sukar dikendalikan. Sebab apa? Sebab dia 2 fasa dan sistem dia sangat rumit lah. Dan akhir sekali iaitu penyelenggaraan yang tinggi. Jadi dia memang mahal lah sebab tak semua yang tahu untuk survey. Jadi berikan tepukan untuk guru tahniah ini. Cikgu, saya hanya mempunyai masa tu cikgu pergi ke kedai. Hanya ada kek tu saja. Jadi cikgu belikan lebih ini untuk ganti. Saya sebagai anak baik. Tidak ada. Bersyukur. Amir Zahid, cikgu dah ingatkan untuk bersyukur. Jadi cikgu nak anda semua duduk di tempat masing-masing semula. Ya betul, duduk di tempat masing-masing. Tempat yang paling Kita kembali. okey. Susu tak nak ke? Okey, seterusnya cikgu akan terangkan semula lah untuk kelebihan dan kekurangan yang anak-anak murid tadi dah buat. Semuanya betul alhamdulillah. Maknanya anda faham. Minta Husni fokus dan Luqman. Jadi saya akan ulang semula untuk memberikan anda pemahaman yang lebih lagi. Sebab tadi anda semua search di dalam Google dan sebagainya. Jadi cikgu nak berikan pemahaman yang lebih lagi. Okey, untuk bintang dan delta, kelebihan dia iaitu dia tidak memerlukan neutral macam cikgu cakapkan tadi. Yang kedua iaitu mengurangkan arus pada permulaan, dia menjimatkan arus. Yang ketiga iaitu boleh beroperasi dengan beban yang tidak seimbang. Untuk kekurangan dia iaitu dia tidak sesuai untuk digunakan dalam beban yang memerlukan neutral. Jadi sebab apa? Sebab delta ni tak ada neutral. Sebab dia segitiga yang Bersambung. bersiri. Okey. Saya nak berikan hadiah kepada Husni. Husni jawab bersambung tadi. Aku ya? Ya betul. Saya jawab sebelumnya. Dan Luqman. Terima kasih. Aku tak tahu. Seterusnya kita akan sambungkan delta dengan delta. Saya ingatkan balik, ingat kita ada anugerah pelajar. Okey, untuk sambungan delta dengan delta, siapa nak baca? Saya. Okey, bagus. Amir Zahid, Yang mana? bacakan kelebihan dia. Assalamualaikum. Sambungan delta to delta terdapat 2 kelebihan dan kekurangan, iaitu yang pertama adalah terima kasih. Belum. Boleh beroperasi walaupun satu transformer rosak, iaitu open delta operasi. Yang kedua adalah sesuai untuk beban tinggi dan arus besar, dan yang ketiga adalah sesuai untuk beban 3 fasa yang seimbang. Terima kasih Amir Zahid. Ini hadiah untuk awak. Okey, betul lah apa yang Amir Zahid. Korang faham ke? Faham. Jadi itulah kelebihan untuk delta dengan delta, dan kekurangannya pula. Siapa yang nak baca? Oh, sabar Amir Zahid. Jangan tamak Amir Zahid dalam kehidupan ni. Okey, dijemput Sakinah. Terbaca. Okey, kekurangannya adalah tidak sesuai untuk bekalan satu fasa. Tidak sesuai untuk beban tak seimbang. Betul. Okey, ini hadiah untuk Sakinah. Okey, inilah kekurangan delta dengan delta seperti mana yang kita dapat lihat kumpulan pertama ini buat. Jadi betul lah. Dan seterusnya untuk sambungan Scott yang terakhir, siapa nak bacakan? Saya. Okey, Amir Arif, sila bacakan kelebihan dia. Menyediakan pembahagian beban 3 fasa secara seimbang kepada 2 fasa. Sangat sesuai untuk sistem 2 fasa lama. Betul tu. Jadi macam yang cikgu cakap tadi, sambungan Scott ni hanya untuk sistem 2 fasa. Jadi untuk kekurangan, siapa nak baca? Suhairi. Okey, Suhairi, sila baca. Reka bentuk kompleks dan tidak biasa digunakan masa kini. Mahal dari segi kos dan penyelenggaraan, tidak sesuai untuk sistem yang memerlukan teknik neutral. Okey, baik. Terima kasih Suhairi.
Memang betul untuk kekurangan skor. Jadi seterusnya. Okey. Sila baca. Saya tak nak baca. Saya tak nak baca. Ambil Zahid, ambil Zahid. Saya tak nak baca. Okey, Amir Zahid buat bising. Teruskan Amir Zahid. Baca kan? Ambil Zahid ke depan, Ambil Zahid. Berikan tepukan untuk Amir Zahid. Depan. Mantap. Everybody has they are up and down. And that what make your together. Bukan. Hadiah untuk Amir Zahid. Okey, siapa yang nak rumuskan? Oh, gerakkan aku tu. Okey, Amir Arif untuk rumuskan. Semua orang ada naik turunnya, tapi itu tak bermakna ia Lama kau gerakkan aku. me- Lama ke lah? kita kena jadi kuat. Betul? Okey, faham. Faham tak kau? Jadi macam itulah juga dalam sifat transformer, dia ada naik turun. Jadi setiap jenis sambungan itu dia ada kelebihan dan kekurangan dia ada kekuatan dia sendiri. Jadi cikgu nak 2 orang untuk bagikan rumusan pada hari ini. Okey, Lokman. Jadi pada hari ini kami semua dapat belajarlah mengenai sambungan-sambungan yang terdapat pada transformer, jenis-jenis sambungan, lepas tu apa kelebihan dan kekurangan setiap sambungan dan juga kegunaan setiap sambungan tu di industri dan sebagainya. Baik, terima kasih Lokman, berikan tepukan. Okey, yang kedua Nadiha untuk berikan rumusan. Okey, apa yang saya dapat hari ni, kita belajar banyak untuk dalam transformer. Contohnya macam delta dan juga seperti. Ya. So, kat dalam tu semua ada macam-macam kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Okey, baik, terima kasih Nadiha. Okey, macam cikgu cakap kan, jangan lupa hadiah dah habis. Jadi macam cikgu cakap kan, sentiasa bersyukur dalam kehidupan. Ingat untuk sentiasa belajar dengan baik, banggakan mak ayah. Okey, cikgu akan muat naik nota pada hari ini di dalam Google Classroom. Jadi minta untuk pelajar untuk scan, untuk berikan feedback, untuk cikgu dapat improve lagi apa kekurangan cikgu. Dan seterusnya cikgu ada berikan kerja rumah di dalam classroom. Minta untuk semua hantar pada tarikh 28 Mei sebelum pukul 5 PM ya, sebelum office hour habis. Okey? Baik. Cikgu, ni kelas apa yang ni? Oh, kita satu. Kita Boleh, satu Ada BA. beraya. Okey, anugerah dia ada. Kalau Amir Zahid ni bayar sangat ni. Kalau ambil Zahid pun dia kot minum nanti kat rumah. Jadi untuk pelajar terbaik untuk kelas pada minggu ini, berikan drum roll. Drum roll. Kuat lagi. Saya berikan kepada Husni. Daripada start kelas sampai habis. Pertama sekali sebab Husni banyak memberi feedback. Cikgu perasan Husni ni dari minggu lepas lagi memang baik. Dan dia juga adalah ketua kelas kita. Tak apa sini, saya ada. Jadi sebelum kita akhiri kelas, minta untuk semua kemaskan barang-barang ni semua. Minta semua kemaskan. Kan? Minta semua bangun dan kemaskan. Tak, kau tahu dekat ni ujung-ujungnya ada divider dia kan. Kau tahu, dia bijak. Gemuk pun. Ui, patah. Baik, minta korang kemas cepat. Cikgu ganti dah kat luar dah tu. Apa ni cikgu ganti? Okey, baik. Kumpulkan. Okey. Alright. Kita duduk di tempat masing-masing.
Ingat ya, untuk hantar kerja rumah sebelum 28 Mei 5 PM ya. Okey, sebelum kita akhiri majlis kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul as. Minta Amir Zain untuk leadkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Okey, jika ada student-student yang study di rumah dan tak faham ke apa, boleh check je cikgu pada malam ini atau bila-bila masa untuk tanyakan pemahaman. Jadi saya undur diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Jangan lupa study dan siapkan tugasan. Gini.